Alamak. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Assalamualaikum. Woo. Alhamdulillah. Aku sengaja tak start video awal sebab yelah Bukit Ampar pun gelap. Buat apa aku nak record kan? Macam no point je. So aku start kat tempat terang sikit lah. Cukup tunggu lampu hijau. Lampu hijau. Yes. Woo. Nanti kita sampai highway kita borak sikit lah. Ini macam bosan ni. Kita tunggu lambat sikit. Angin kuat ya, babe. Nak hujan kah? Aku pun tak tahu. So actually hari ni adalah malam kedua Ramadan. Kiranya hari pertama kita berpuasa lah, tapi kita kira malam kan. So ni malam kedua Ramadan lah. Macam tu kau kira dia? Tak silap aku lah. So macam mana geng? Hari pertama ni bagi aku macam tak rasa sangat. Sebab ya hari pertama kan, kau expect apa? Kalau dah pertengahan bulan tu baru kau rasa air kosong pun tengah hari sedap kan. Awalnya hari pertama ni tak rasa sangat lah. So korang yang mana, apa benda yang terkulai-terkulai ni? Aduh kan, sekejap aku nak masukkan aku punya hoodie ni. Dia ada tali tau. Rasa tali tu mengganggu aku ke tak? Mana tali lagi sebelah ni? Kita berhenti sekejap. Memeningkan akulah tali ni. Jom. Bismillah. Weh, bahaya kau berhenti sini. So hari ni dah kira tarawih yang kedua juga. Dalam kesempatan ini aku nak ucapkan selamat berpuasalah kepada korang semua. Jangan tak puasa babe. Kalau yang perempuan faham, yang lelaki tu tak puasa tu kenapa? Janganlah tak puasa Cukup-cukup lah buat perangai sekolah tu. Buat perangai apa? Perangai universiti ke. Yang mana dah habis universiti tu, dah kerja tu, puasalah. Puasa ni macam solat juga. Kau tak buat kau kena ganti. So better kau buat lah. At least bulan Ramadan ni alah tak masuk lagi lah. Sekejap baru nak jadi Pak Ustaz ni. At least bulan Ramadan ni bulan yang mulia kan. Manfaatkan lah.
At least ada 1 bulan tu kau manfaatkan betul-betul ibadat kau. Serabutnya aku. Masuk dalam baju sekarang. Okey dah. So begitulah. Yang mana tak puasa tahun lepas tu ganti balik. Ini belum berganti lagi dah tambahan hutang baru. Aduh, hai. Tak apalah, kita masing-masing, apa orang kata tu, perbaiki diri bro. Aku pun tengah perbaiki diri aku. Cukup kau mana tak cukup kan. Solat pun hara lagi. Tapi apa, aku boleh lah. Macam aku, walaupun tak banyak orang tengok video aku ni, tapi at least ada. Jadinya kita sampai-sampaikan lah. Pahala kering bro. Takkan kau tak nak dapat kan. At least aku adalah pahala walaupun tak berapa banyak sangat. Aduh, hai. So malam ni kita mencari moreh lah macam biasa. Kalau korang belik-belik balik video aku kan, video awal-awal dulu aku start sebelum puasa, bulan sebelum puasa, lepas tu belum puasa terus aku start buat YouTube ni lah, buat video ni lah. Kalau korang tengok video lama, ada title tu tak silap aku, Moreh Ride. Jalan yang sama juga tak silap aku. Pejam celik dah setahun dah tu aku buat video ni. Bapa aku macam unbelievable juga, tak percaya ke sebenarnya. Dah setahun aku buat benda ni, bapa. Tak percaya bro. Kira, tapi yang masa aku start posting tu belum konsisten lagi lah. Aku rasa baru 2-3 minggu aku buat video macam tu. After that baru aku start posting 2 hari sekali. Sampailah hari ni. So plan aku untuk bulan puasa ni macam yang aku buat dulu lah. Aku pun belik balik video aku. Macam mana bulan puasa dulu aku buat video kan. Aku dulu balik je aku buat, balik office kan. Balik office aku buat video, pergi aku tak buat. And then malam lah aku top up dengan video keluar malam lah. Agak hardcore kan kira aku ni. Bapa. Sebab aku baru baca dalam game YouTube ni, kalau konten-konten yang macam aku buat ni, vlogging kan, dia termasuk dalam apa, dalam kategori entertainment punya konten. So entertainment punya konten ni, kau nak gain money tu ataupun gain profit tu kurang sikit lah, unless kau buat educational punya konten. And then macam that type of content lah, kau boleh dapat lebih sikit. Tapi nya aku ni macam mana babe, memang ini aku punya niche kan. Macam mana nak buat educational pula. Tapi tak apalah. So game dia adalah game volume lah kan. Kiranya aku kena keluar banyak video. Sebab tu lah aku keep on posting. Sebabnya at least walaupun tak balik modal sepenuhnya, korang bayangkanlah, aku start buat video ini baru setahun 8 bulan kot aku pakai motor ni. Mileage dah 32,000. So tayar dah tukar 2 kali. Major service dah asyik berapa kan. So kalau aku nak fikir balik modal tak balik modal, memang totally tak balik modal lah. But aku tak kisah pasal benda tu semua sangat. Walaupun agak perit untuk aku menghadapinya. Tapi sebab aku bujang bro, kau kena ingat tu satulah. Aku tak ada apa-apa komitmen lain. Jadinya aku bolehlah sustain buat benda ni. Sorry. Jadinya aku bolehlah sustain sikit buat benda ni. Dan aku mampu lagi untuk buat macam ni. Sekejap aku tengah ingat jalan. Aku nak pergi satu kedai kopi tu dekat Bukit Bintang. Bukit Bintang apanya? Dekat area Times Square. Aku mana jalan aku sebenarnya ni Aku salah lah, sebab tu aku terus tadi.
Allah, aku malas betul nak lalu area-area sini. Dia ada satu kedai kopi tu, aku dah rasa dia punya Americano. Oh, sedap babe. So ada free time kan, alang-alang aku nak buat video ni, boleh lah kita cari kopi jap. Ramainya orang. Dia cakap apa tu? Aku tak faham tu. Apa tu? Dia cakap cemeli, apa benda siap? Bunyi ni bawa pergi siput bro. Racing lu. Best main skuter tu Suzuki KL. Dia jangan kau ambil yang beam punya mahal seminit berapa, RM1.2 kot ke 80 sen. Macam tu lah. Last aku main lah berapa tahun yang lepas. Dia ada yang skuter yang dekat depan KLCC tu murah sikit. Dia kira jam kan, sejam berapa, aku rasa 20 lebih kot, which is lagi murah daripada beam tu. Aduh, kenapa jalan depan sini dah teruk lah. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedai tu dekat belakang Times Square tak silap aku. So kita more minum kopi. Mantap. Aduh. Jalan macam kambing. Aduh, hai. Kita kena masuk sini geng. Sini ke? Sini lah. Aduh. Tu kita masuk sini. Aduh. Allah jalannya. Mana kedai tu? Alamak, kita nak parking. Mana nak parking? Okay, kita dah sampai. Apa-apa kita roger geng Ciao sin ciao.